Kenapa dia kena ketuk-ketuk dia baru boleh jalan? Okey, banyak ialah ketuk-ketuk sudah jalan banyak ialah timbul motor rosak. Pro motor ini biasa kenapa dia kena ketuk-ketuk dia baru boleh jalan. Jadi dalam sini ada dia punya itu amateur, lepas tu ada dia punya carbon. So panjang masa dia tengah pusing mejam, itu carbon dengan itu amateur boleh house, so jadi kurangkan. So itu spring dia akan tolak sampai itu carbon dah kurang, itu pasal kadang-kadang ketuk-ketuk baru boleh jalan. Okay, so apa kereta pun sama juga. Dengan ini kereta, saya nak cakap sikit ini tak ada resistor, tak ada regulator, sebab dia punya control semua tak di sini. Tengok dalam sini ada satu hijau punya box. Ini ialah control dia punya angin buka level. Dia bukan 1 2 3 4 level saja. Dia boleh buka atas pada 4. So dia ada pakai yang ini IC punya barang untuk buat kontrolkan. Okay, so ketuk-ketuk Pro motor rosak.